Dalam hadis ada menyebutkan sebaik-baik jihad ialah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Yang kita faham salah. Semestinya dengan cara lemah lembut, secara private, secara bersendirian, personal, bukan di hadapan khalayak, di atas pentas ceramah dan sebagainya. Sebaik-baik jihad ialah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Kenapa agaknya sebaik-baik jihad? Jihad di sini yakni jihad perang di medan pertempuran. Ini mengenangkan perbuatan sedemikian, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hampir sahaja itu adalah kepastian bahawa kemungkinan besarnya orang itu akan dibunuh. Kalau pergi berjihad di medan perang, ada kemungkinannya, betul. Tinggal lagi berapa peratus agaknya, mungkin 50-50, bergantung kepada kekuatan, kelengkapan, keadaan situasi. Tetapi kalau di hadapan penguasa yang zalim, di mana orang itu berdiri sendiri, tidak ada bala tentera pembantu di belakang dia, sedangkan penguasa zalim tu di belakang dia, di belakangnya adalah satu negara dengan bala tentera, dengan segala pengawal-pengawal, selamatan dan sebagainya. Maka ketika itu kebarangkalian untuk dia terbunuh berapa peratus, tuan-tuan? Barangkali 99.